daripada Riyah bin Abil Harith radhiyallahu an. Riyah ni dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia daripada kalangan tabi'in. Dia hidup di Kufah, mati di Kufah. Kata dia, Al-Mughirah bin Syu'bah tengah duduk di sebuah masjid besar di Kufah. Tuan-tuan, Al-Mughirah bin Syu'bah ni orang terkenal. Dia sahabat Nabi. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Amir Al-Thaqafi. Dia orang Taif. Hari ini kita pergi umrah, dia akan bawa pergi Taif. Dulu Taif ni tempat geng Bani Thaqif. Kan tuan-tuan pernah dengar nama besar Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Thaqafi ini geng duduk di Taif. Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia daripada keturunan Thaqafi. Dia orang Taif. Sahabat Nabi. Dia wafat, dia meninggal tahun 50 Hijrah. Cerdik. Al-Mughirah bin Syu'bah ni cerdik. Sehingga dia digelar. Pada zaman itu orang panggil dia Al-Mughirah Ar-Ra'yu. Dia kalau dia bagi idea, kalau dia bagi pendapat, memang menunjukkan cerdik. Dan Nabi SAW lantik dia menjadi jurutulis Nabi. Dia jurutulis Nabi SAW. Banyak juga meriwayatkan hadis Nabi. Al-Bukhari saja, Imam Al-Bukhari sahaja ambil hadis. Daripada jalan Al-Mughirah ini ada 35 hadis. Itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Riwayat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Imam Muslim ambil 31 hadis daripada jalan dia. Dia pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Biar kita kenal dia dulu, baru kita baca hadis dia. Al-Mughirah bin Syu'bah pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Umar lantik dia jadi gubernur. Mula-mula di Basrah. Lepas itu dia pindah ke Kufah. Hadis yang kita baca ni ketika dia menjadi gubernur Kufah. Dia satu orang yang hebat. Dan satu lagi, tuan-tuan, siapa dia yang pitikam Sayyidina Umar waktu sembahyang subuh tu? Siapa dia? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ini hamba suruhan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Tapi apabila Abu Lu'lu'ah dia ni Majusi, dia orang Parsi. Bila dia bertindak, dia pitikam Sayyidina Umar, Al-Mughirah bin Syu'bah tidak dikaitkan dalam kejadian itu. Mana orang tidak tuduh Al-Mughirah bin Syu'bah terlibat arah budak ni pergi buat. Sebaliknya Abu Lu'lu'ah ini ada alasan dia sendiri. Ada dia tak puas hati tang mana ke, so dia pergi bertindak itu tidak ada sangkut paut dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini ada kaitan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah ni. Okey, kita balik kepada hadis ni. Satu hari Al-Mughirah bin Syu'bah ni duduk ada di masjid. Ini pemimpin zaman tu. Pemimpin zaman tu tempat dia masjid. Dia ada gitu. Wa indahu ahlul Kufah an yaminihi wa an yasarihi. Waktu dia duduk di masjid tu, di kanan ada ni semua orang Kufah. Kanan kiri orang Kufah. Faja'ahu rajul yud'a Sa'id bin Zaid. Tengah dia duduk tu dengan kiri kanan orang Kufah, ada mai satu orang lelaki masuk. Lelaki ni ialah Sa'id bin Zaid. Ini nama besar. Sa'id bin Zaid ini nama besar. Pasal apa nama besar? Pasal Nabi SAW sebut ada 10 orang sahabat dia yang akan masuk syurga tanpa hisab. Dia salah seorang. Saya dah pernah baca hadis cerita tentang Sa'id bin Zaid di masjid ni masa kuliah dulu. Dulu tu tak tahan, 25 tahun mengajar sini. Kan? Usia abang tadi, 25 tahun. 4 tahun tak mengajar sini, 4 tahun saya tak main al-ustaz. 4 tahun tak main al-ustaz. Takat Sungai Petani lah. Kedah takat Sungai Petani balik. Tak sampai al-ustaz 4 tahun. Mai tadi nak keluar, susah keluar langgar pun duduk kalang kabut. Tanya mereka atas hari, yang ni dah yang ni dah. Betul ya Ustaz, takkan lupa tu kot. 4 tahun tak main. Keluar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya pernah baca hadis cerita tentang Sa'id bin Zaid di masjid ni dulu. Dia ni apa satu cerita yang top tentang Sa'id bin Zaid ni apa dia? Dia satu hari ketika dia menjadi gubernur, satu perempuan nama Arwa. Perempuan ni sudah main challenge dia. Perempuan ni sudah kata dekat dia, sudah tuduh Sa'id bin Zaid ni sudah ambil tanah dia. Perempuan ni kata Sa'id bin Zaid ambil tanah dia secara zalim.
Sedangkan dia sahabat Nabi, sedangkan dia dijamin syurga masa Nabi hidup. Ada orang gamak mai, pi jengkai dia, pi kata dekat dia, hang ambil tanah aku secara tak betul. Saja flashback, hadis pernah baca dah dulu. Orang pergi sampaikan dekat dia, dekat Sa'id bin Zaid, kata, tuan, satu perempuan sudah kata tuan ambil tanah dia. Sa'id bin Zaid kata apa? Dia kata, da'uha wa iyaha. Dia pergi kat dia, tak usah duk layan dia. Ini cara pemimpin Islam dulu. Kita tak payah respon kepada semua benda yang orang duk kata kat kita. Tak payah, buang karan dia. Buang karan tak apa, sila-sila kita kutip dosa pula. Sa'id bin Zaid bila orang main habak dekat dia, kata ada satu perempuan sudah kata hang ambil tanah dia dengan cara tak betul. Dia kata apa? Da'uha. Dia pergi kat dia. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata kerana aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man akhadha shibran minal ardi bi ghairi haqqih. Telinga aku dengar Nabi kata siapa yang ambil tanah orang dengan cara yang tak betul, walaupun dia ambil tu sejengkai aja. Bukan satu rolong, bukan satu ekar. Kalau dia ambil hak orang, tanah orang sejengkai aja. Tuwiqahu fi sab'i aradin yaumal qiyamah. Di hari akhirat esok, Nabi kata atas sejengkai tanah yang diambil dengan cara tak betul itu, Allah akan benam dia ke dalam bumi 7 lapis di bawah. Allahumma in kanat kazibah fa'ami basaraha. Dia mula dah. Dia kata, ya Allah, kalau sekali perempuan ni fitnah aku. Kalau perempuan ni buat cerita, kata aku ambil tanah dia dengan cara yang tak betul. Kalau dia fitnah aku, fa'ami basaraha. Ya Allah, butakan mata dia. Tuan-tuan, power pemimpin dulu. Tak payah duduk layan ni semua. Dia dengan Allah cantik. Dia punya cakap jalan. Dia kata, kalau dia fitnah aku, ya Allah, butakan mata dia. Waj'al qabraha fi dariha. Ya Allah, jadikan dia mati di atas tanah yang dia tuduh aku tu. Kata rawi hadis ni, yang cerita benda ni. Dia kata, fara'aituha amya. Rawi hadis ni kata apa? Demi Allah, aku tengok kesudahan perempuan yang kata nama arwah ni, kesudahan dia apa? Dia buta sebelum mati. Taltamisul judur, berjalan duk rabah dinding. Buta. Jalan duk rabah dinding. Taqul, sambil duk berjalan duk rabah dinding kerana buta ni, dia kata asabatni da'watu Sa'id ibn Zaid. Dia kata telah kena kepada aku doa Sa'id bin Zaid. Dia teringat balik. Dia kata ni aku jadi macam ni, mata duk elok-elok tato jadi tak nampak, jadi buta ni. Tak lain tak bukan. Ini mesti kerana aku sudah kena doa yang diucapkan oleh Sa'id bin Zaid kerana aku fitnah dia dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa bainama hiya tamshi fid dar, dalam dia duduk berjalan meraba-raba dalam rumah dia tu, marrat ala bi'rin fid dar, dia lalu satu telaga yang ada dekat rumah dia, fa waqa'at fiha, berdebum jatuh dalam telaga tu, fa kanat qabraha, itulah kubur dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan tengok betapa pentingnya kita jaga hubungan kita dengan Allah. Selanjutnya Allah uruskan. Tak payah hidup macam-macam. Tak payah. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Allah jaga kita. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Balik kepada hadis mula tadi. Al-Mughirah bin Syu'bah duduk di masjid. Kiri kanan dia orang Kufah. Tiba-tiba masuk mai satu orang lelaki. Nama dia Sa'id bin Zaid. Dia ni. Kita cerita saat ni. Fahayahul Mughirah. Mughirah bin Syu'bah, gubernur ni. Dia nampak Sa'id bin Zaid masuk. Dia bangkit pergi hormat kedatangan Sa'id bin Zaid ni. Tuan-tuan, sahabat Nabi yang Nabi sebut nama dalam list masuk syurga tanpa hisap. Orang macam mana lagi kita nak cari kalau tidak orang macam ni? Bangkit terpa pergi sambut Sa'id bin Zaid ni. Sedangkan Al-Mughirah adalah gubernur. Wa ajlasahu 'inda rijlaihi 'ala sarir. Dia pun terus pegang tangan Sa'id bin Zaid ni, mai ajak duduk di atas pangkin dia. Sarir ni satu platform tempat duduk. Faja'a rajul min ahli al-Kufah. Tengah duduk bersembang dengan Sa'id bin Zaid, masuk mai pula satu orang lelaki. Dia ni penduduk Kufah. Fastaqbala al-Mughirah fasabba wa sabba. Masuk mai dia ni depan governor, mulut dia start duk maki. Fasabba wa sabba, maki tak habis-habis, tak berhenti-henti duk maki.
Faqala Sa'id, sahabat Nabi yang mai tadi ni, yang kita cerita hebat dia tadi ni, yang doa dia makbul sangat ni. Dia duduk tepi governor. Bila masuk mai kawan ni, duduk maki, dia dengar dia ni apa hal? Maka kata Sa'id, dia kata, man yasubbu hadha ya Mughirah. Dia kata, tuan, dia kata dekat governor, ya Mughirah, apa hal dia ni? Siapa dia ni? Dia mai, dia duduk maki siapa? Kata Mughirah, yasubbu Ali bin Abi Talib. Dia duk maki Sidina Ali bin Abi Talib, tuan-tuan. Kasar mereka ni. Mereka pergi cari orang yang mereka nak jamin syurga punya orang. Mereka pergi fitnah. Dia pergi hantam siapa? Dia pergi hantam Ali bin Abi Talib. Bukan saja sahabat Nabi, bukan saja jamin syurga, menantu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'id, ya Mughirah bin Syam. Ya Mughirah bin Syam, salasan, 3 kali. Dia kata, Tuhan, Al-Mughirah, Tuhan, 3 kali dia kata. Ala asma'u ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusabbuna indak la tunkiru wa la tughayyir. Dia kata, Tuhan, bukankah hak telinga saya dengar tak saat ni orang masuk mai, orang maki sahabat Nabi di depan Tuhan. Dia kata, Tuhan boleh biarkan orang maki sahabat Nabi? Dia kata lagu tu. Fa-ana ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima sami'at uzunaya wa wa'ahu qalbi. Kata Sa'id bin Zaid ni, dia kata aku bersaksi dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telinga aku masih duk dengar-dengar apa yang Nabi kata. Hati aku masih teringat-ingat apa yang Nabi kata. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, fa inni lam akun arwi anhu kaziban. Kata Sa'id bin Zaid, dia kata setakat ni aku tidak pernah lagi meriwayatkan satu pun hadis tipu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Betul aku dengar daripada Nabi, aku habaq. Kalau benda tu aku tak pasti, aku tak habaq. Aku tidak akan meriwayatkan apa-apa hadis daripada Nabi SAW, melainkan aku tahu itu betul. Ni, dia nak habaq dekat governor ni. Dia habaq tu dulu. Aku nak habaq kau ni. Apa yang Nabi kata, yang telinga aku masih duk terdengar-dengar, yang hati aku masih duk teringat-ingat. Dia kata, ni aku nak habaq kau. Annahu sallallahu alaihi wasallam qal. Dia kata, Nabi bersabda, Abu Bakrin fil jannah. وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد بن مالك في الجنة والتاسع المؤمنين في الجنة. Dia sebut apa hak Nabi sebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nama dia sebut. Hak nombor 9, dia kata, Lau syi'tu an usammiyahu lasammaituh. Kalau aku nak sebut, aku boleh sebut. Saja aku tak mau sebut nama yang ke-9. Dia kata. Biar dia buat suspend macam tu. Orang dalam masjid tak puas hati lah. Dalam hadis kata apa? Fadhajja ahlul masjid yunashiduna. Riuh rendah dalam masjid ni. Dia berkata, ni apa dia buat suspend macam ni? Siapa dia yang ke-9 tu? Katanya. Ya sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittasi'. Siapa dia orang yang ke-9 tu? Abang mai, kami nak dengar. Mana nak tahu? Sebut-sebut kena nama dia. Kan? Ni sahabat ada ni. Nabi habaq kat hang. Kata orang-orang ni akan masuk syurga tanpa hisab. Sebut-sebut lagu nak sorok satu nama tak beritahu. Masing-masing ni apa ni? Biarlah sebut bagi habis. Tak nama dia. Macam tu. Kata Sa'id, nasyattumuni billah. Dia kata, hampa desak aku. Hampa desak aku, suruh aku sebut orang yang ke-9. Wallahil azim. Demi Allah Tuhan yang maha besar, anna tasi'ul mu'minin. Akulah orang yang ke-9 tu. Dia kata. Ini satu riwayat. Satu riwayat lain memang sebut terus sampai ke nama dia. Hak ni hak riwayat daripada dia, dia reserve nama dia. Pasal apa? Segan lah. Orang warak. Dia tak mahu. Tak macam kita hari ni semua nak masuk Facebook. Tak buat kecil punya baik pun nak masuk Facebook. Hak besar ni kira hari-hari bos seminggu. Rapat 7 hari berita. Tak sama. Kita dengan sahabat Nabi tak sama. Sahabat Nabi nak habaq kata Nabi sebut nama dia. Salah seorang daripada syurga ni. Tak terhabaq. Tak terhabaq. Bila desakan. Okey. Dia kata dengan nama Allah aku beritahu.
Yang ke-9 tu aku. Dia kata. Begitu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashir. Yang ke-10 ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata. Ini dalam riwayat yang kita baca. Summa atba'a dhalika yaminan. Lepas dia habaq yang tu, dia ikuti cakap dia itu dengan satu sumpah. Dia bersumpah. Dia kata, wallahi, la mashhadun syahidahu rajulun yughabbiru fihi wajhah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdal min amali ahadikum walau ummira umur Nuh alaihi salatu wassalam. Demi Allah, dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah. Satu orang sahabat Nabi yang ikut perang sama dengan Nabi, yang muka dia kena debu dalam peperangan itu. Amalan mereka tu jauh lebih baik daripada setiap orang daripada hampa ada ni. Sekalipun Allah tambah umur hampa jadi macam umur Nabi Nuh alaihi salam, hampa tak boleh ting sahabat yang pernah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata begitu. Hampa jangan perasa lagu hampa ni banyak sangat dah korban untuk agama. Jangan. Pasal apa? Pasal sahabat Nabi ikut perang sama dengan Nabi. Debu dalam peperangan kena muka dia. Hak tu lebih mulia di sisi Allah daripada hampa semua ada ni. Sekalipun Allah tambah umur hampa, pergi sama macam umur Nabi Nuh. Nabi Nuh umur berapa? 950 tahun. Allah bagi dekat hampa umur 950 tahun. Hampa tidak boleh sama dengan sahabat Nabi yang berkorban berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah, dia sebut benda ni. Dia nak habaq apa? Dia nak habaq kata satu orang boleh masuk mai suka-suka hati, senang-senang hati, piduk kata dekat sahabat Nabi, kata dekat Sayyidina Ali. Hampa jangan ingat hampa ni siapa-siapa. Hampa boleh kata dekat sahabat Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Dahsyat tuan-tuan. Yang kata hadis Nabi ini dahsyat. Kalau kita baca dengan penuh penghayatan, dengan penuh mengambil faham, kita rasa tu, sentuhan hadis itu, dia sampai ke lubuk hati. Dia bukan landing dalam hati kita tak. Dia pergi sampai ke lubuk hati kita. Betapa powernya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.